Again aku katakan ini adalah filem lokal terbaik setakat ini. Hey hey, what is up my good people? Okay, untuk video kali ni aku nak review filem Kadam yang diarahkan oleh Syamil Othman dan dilakonkan oleh Agni Nihak, pelakon Indonesia, Miss Hak, Siti Khadijah, Jun Lojong dan juga pelakon cilik Razza Razaf dan Karl L. Kalau korang nak tahu, filem ni surprisingly aku tonton dah 3 kali. 3 kali aku tonton dan setiap kali aku tonton filem ni aku akan mendapat banyak input-input yang baru melalui filem Kadam. Dan surprisingly, maksudnya bila aku dah tengok 3 kali tu, so filem ini secara tak langsung dia menjadi filem lokal kegemaran aku ataupun filem lokal terbaik setakat ini untuk tahun 2026. So kalau macam sebelum ni, kalau tengok review aku sebelum ni untuk review filem Polong, aku dah katakan yang filem Polong ni merupakan filem terbaik setakat waktu yang aku tonton filem tu. Tapi kemudian bulan depannya tu muncul pula filem Kadam dan in the end Kadam dia berjaya cantas filem Polong. Tapi so far dua-dua memang bagus. Dua-dua filem yang bagus bagi aku. Cuma Kadam ni satu kalau aku nak puji atau dia cerita tentang a bit folklore tale, kalau macam nak bagi senang untuk orang faham apa vibe horror dia, dia senang cerita macam very somber horror, very gloomy dan senang cerita dia ala-ala macam ada vibe A24 sikit lah bila korang tengok macam cerita Hereditary tu, something like that. Tapi taklah fully sama. And kenapa Kadam dia lebih seram ataupun lebih bagus daripada filem-filem seram yang lain ataupun filem-filem lokal yang lain. Dia punya filem seram tu dia tak tunjuk benda-benda yang klise. Macam contohnya jump scares ataupun cheap CGI untuk hantu and anything yang macam korang cuba nak cari kesalahan ataupun something flaw yang korang selalu dapat daripada filem-filem horror lokal sebelum-sebelum ni, in the end tak ada dekat dalam filem Kadam ni. Maybe ada sikit ke apa ke, sebab kalau kita cari ke apa ke, the flaw is still there but not as much macam filem-filem horror yang sebelum-sebelum ni. Dan satu kalau aku nak go into terus dalam review filem Kadam ni, memang ini adalah benda yang memang aku akan selalu cakap pada sesiapa yang kalau tanya aku filem Kadam best sebab apa, is one thing adalah lakonan daripada Agni Nihak. She's really carry this whole movie. Boleh dikatakan almost every scene dia ada dekat dalam filem ni. Sebab masa sebelum aku tonton filem ni, I thought that maybe dia Miss Hak kan, dia punya watak utama kan. Rupa-rupanya memang Agni Nihak. Agni Nihak ni seorang pelakon Indonesia yang pernah berlakon filem-filem horror Indonesia sebelum ni dan juga antara filem dia yang paling prominent sekali, paling macam mencabar dia punya lakonan adalah filem Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Boleh tengok dekat Netflix dan aku pun kenal dia dengan lebih mendalam melalui KKN Dia Desa Penari dan kemudian dia terkenal dalam Mencuri Raden Saleh. Dan surprisingly bila dia berlakon dalam filem Malaysia ni, jujur cakap lah, ni bukan aku nak bias ke apa ke, but ini adalah role dia yang terbaik setakat ini, mengalahkan role-role yang pernah dia bawa daripada filem-filem Indonesia sebelum ni. Dan pada mulanya aku kadang-kadang macam question bila Malaysia mengambil pelakon Indonesia, bila macam Malaysia bawa pelakon Malaysia pergi ke Indonesia kan, kita macam contoh Bron, Aidil Zufri, diorang boleh berkomunikate ataupun berdialog dalam Indonesia. Tapi bila pelakon Indonesia masuk ke Malaysia, berlakon filem Malaysia, macam contohnya watak Agni Nihak ni, dia kena berlakon jadi watak wanita bisu. So bagi aku macam benda tu macam a bit kau bukan cheat lah, macam ada trick sikit kan. Okay, dia tak boleh nak berbahasa Melayu, so dia bawa watak mute. Tapi sebenarnya bawa watak mute tu, bawa watak bisu tu lagi susah sebenarnya daripada nak bawa watak yang berdialog. Dan dekat sini aku puji 100% persembahan Agni Nihak sebab dia memberikan watak bisu, dia membawa watak dia tu berdialog melalui emosi, berdialog melalui ekspresi. Dekat situ kau boleh nampak kenapa dia antara pelakon yang memang sangat-sangat talented yang ada di Nusantara ni. And aku harapkan dia bukan hanya berlakon di filem Kadam ni saja untuk filem Malaysia. In future dia akan berlakon lebih banyak lagi filem-filem daripada Malaysia. Itu antara reason kenapa Kadam ni boleh diangkat sebagai antara karya filem seram yang terbaik untuk tahun ini. Dan kemudian aku boleh puji secara sudut teknikal dalam filem ni, baik daripada segi cinematography, sound score, production design. It's very simple setup. Ini yang selalu aku katakan, kalau kita filem Malaysia tak ada bajet, tak cukup bajet, kita
perlu berkreatif. Kita perlu try to limit kita punya bajet. So dekat dalam beberapa filem Malaysia yang sebelum ni ada pernah diterapkan benda ni bila menggunakan bajet yang tak sampai 1 juta. Contohnya macam filem Roh. So dia just bermain dengan setup dekat dalam hutan dengan satu buah rumah. Tapi mungkin filem Roh tak berapa nak kesampaian sangat dia punya keseraman ataupun dia punya cerita dia kepada audience. Maksudnya ada banyak benda yang perlu diperbaiki. Tapi untuk filem Kadam, dia limitkan bajet dengan pelakon pun tak ramai, which is fitting dengan jalan cerita yang ada dalam filem ni, di mana dia menceritakan tentang sebuah rumah yang berada di pedalaman dan hanya dengan beberapa orang pelakon dan menggunakan pelakon kanak-kanak pun, pelakon kanak-kanak yang cukup-cukup talented, yang bagus, dan kemudian dengan membina set rumah kampung, kawasan yang kampung yang memang sangat-sangat rasa very immersive, campur pula dengan production design dan juga sinematografi yang bersesuaian dengan cerita semua. So in the end aku rasakan macam filem lokal kita ni kalau diberikan ketelitian, kalau diberikan satu usaha yang betul-betul 100% fokus untuk mencipta satu movie yang bagus, so filem lokal kita ni boleh sebenarnya. So boleh. Bukannya macam kau nak kena gunakan chip CGI ataupun chip AI hanya semata-mata sebab nak fix benda-benda yang kau rasakan macam kau tak boleh nak capai apa yang Hollywood buat. Kita tak perlu nak tiru macam Hollywood ke, tak perlu nak tiru ke arah western. Kita memang tak boleh nak sampai ke tahap tu. Tapi kita just boleh buat kita punya penanda aras baru untuk cipta local horror yang bersesuaian dengan cita rasa lokal, dengan bajet yang bersesuaian semua. So yes, daripada segi teknikal semua aku puji. And of course, satu lagi yang boleh aku tekankan dekat dalam filem ni adalah lakon layar daripada Fariza Azlina. Fariza Azlina sebelum ni dia pernah buat filem Kami The Movie, dan untuk filem Kadam ni cerita dia tentang saka dan macam mana saka keturunan tu nak diturunkan daripada watak Jun Lojong Nek Mak kepada watak Agni Nihak, iaitu lakonan watak Melur. So Melur ni dia seorang anak perempuan yang perlu terima burden ataupun saka daripada ibu dia. Lepas tu dia juga seorang kakak yang perlu jaga adik dia, dan dia juga seorang isteri, dan dia juga seorang ibu kepada 2 orang anak. Jadi dalam filem ini lakon layar dia ataupun tema penceritaan dia tu lebih kepada memfokuskan kepada woman empowerment. Woman empowerment di waktu tahun 1957, betul-betul selepas merdeka. So it's a bit irony how they want to show that di zaman kemerdekaan tapi masih ada lagi wanita seperti Melur yang tak secukupnya bebas. Bukannya setakat bebas daripada role dia sebagai seorang wanita yang sangat-sangat konservatif, tapi juga role dia sebagai seorang anak yang perlu menerima saka keturunan yang dia tak nak pun. Dan saka keturunan nama pun keturunan kan. So itu bukan salah dia bila saka tu daripada nenek moyang dia. Tapi in the end dia kena terima. So aku puji lakon layar daripada Fariza Azlina ni sebab dia bukan sekadar menekankan filem seram, saka, hantu raya macam tu saja, tapi ada tema dia. Ada subjek yang cuba disampaikan dekat dalam filem ini. Termasuklah juga dengan watak Awang daripada sudut patriarki, sudut misoginis seorang lelaki, and a lot of symbolism dan juga metafor yang subtle, yang tak terlalu try hard nak sodok pada penonton supaya penonton boleh faham apa yang cuba disampaikan. Tak payah. Benda tu penonton boleh faham sendiri. That's why bila aku tengok 3 kali, bukan sebab aku tak faham ke apa ke, tapi bila aku tengok 3 kali filem ni, banyak input-input yang pada awalnya aku rasakan macam kelemahan, tapi sebenarnya ada reason kenapa dia letak setiap scene yang ada dekat dalam filem ni. So yes, overall untuk filem Kadam ni, again aku katakan ini adalah filem lokal terbaik setakat ini untuk pertengahan tahun. And untuk filem Kadam ini sepenuhnya aku boleh bagi rating sebanyak 10/10 bintang. Full score. Yeah.